Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa khabar kawan-kawan? Ada mana tu? Tempat kerja ke? Boleh dengar suara? Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh dengar suara? Tengah cari sarapan. Apa lauk mah? Tiap biasa masuk orang duduk depan. Duduk depan dia berkat tuan. Kena kahak guru orang panggil. Apa khabar semua? Semua bersemangat? Bertemu dengan kehidupan yang keras namun melawan? Baik, Alhamdulillah. Hari ni rasa malas sangat. Tak apa. Usung je. Orang bukan duk PJ boleh join program bulan 9 ke? Sebenarnya tuan, program yang saya anjurkan ni, tujuan dia adalah supaya boleh menjadi ladang pahala. Keutamaan adalah untuk orang PJ. Namun, kalau orang tu daripada langkap, saya tak boleh nak halang tuan, sebab dia percuma. Okey, faham Kalau rasa nak datang je. Okey. Waalaikumsalam. Net worth basic 820, allowance perkhidmatan awam 130, allowance perumahan 180, dengan kos sara hidup boleh nasi 900. Waalaikumsalam. Tuan Zama, steady ya tuan, gambar dah start nampak daripada tepi. Dah sarapan ke? Belum tuan. Saya sarapan saya tak amal. Sebab saya lah, kalau saya sarapan dia rasa nyilu-nyilu tidak macam tu. Selalu makan lunch je. Saya pukul 7 hari baru naik kuda. Selalu 6.50 macam tu sampai stable lah. Menyodok naik kuda, tidur di kandang kuda. Breakfast tak wajib. Betul? Ikut masing-masing lah. Ada orang dia kalau tak sarapan, dia tak boleh. Teh tarik ke bukan? Neslo. Jom lah berbual. Macam mana perkembangan Malaysia sekarang? Tempat korang ada rasa macam cuaca panas sikit ke? Ada rasa? Panas Apa yang tuan fikir waktu buka banyak cawangan barbershop Kimi? Saya sebenarnya Kimi, cerita dia macam ni. Saya adalah seorang bekas kerani. Dan seorang alumni kemiskinan, bekas penerima RMT selama 6 tahun. Sebenarnya, waktu saya buka satu kedai tu, saya rasa saya dah berjaya dah. Orang Melayu tu tak, kawan-kawan semua setuju? Kita orang susah. Bila ada satu kedai tu, ya Allah, cukup berjaya. Balik kampung pun orang dah start hormat. Masa nak solat pun orang dah suruh hala ke saf pertama. Bila ada kedai satu tu, rasa cukup berjaya. Namun, bila saya punya kedai pertama tu tutup, saya ni tak tahulah tuan, rezeki Allah bagi. Budak-budak muda ni dia suka dengan saya. Saya tak tahu kenapa. Budak muda ni, saya boleh jinakkan dia orang. Yang mana liar boleh jinakkan, yang mana buak kita boleh jinakkan. So dia orang suka kerja dengan saya.
Jadi dia meribak tau. Dia panggil circle of influence. Contoh ada 5 orang. Setiap 5 ni dia ada kawan-kawan dia. Jadi dia dah start ajak kawan-kawan dia belajar gunting rambut. So kerja ke tempat saya lah. Jadi bila dah berlambak, kerusi tak cukup. So saya buka tu sebab dia orang nak kerja. Tuan faham? Saya bukan grow tu kerana Elon Musk. Saya grow tu kerana budak nak kerja. Lepas tu duit ada. Saya kan jual-jual minyak rambut tu, duit banyak tuan. Juta-juta duit. Lepas tu saya ni tak pandai beli-beli tali pinggang LV ataupun jalan-jalan kat pavilion semata-mata makan aiskrim ataupun pergi ke Kashmir semata-mata untuk buat story. Kemudian ke Langkawi membeli mangkuk tingkat. Saya tak kerti macam tu. So duit-duit yang ada ni saya cakap, lalang budak-budak ni pun nak. Ada orang dia susah cari pekerja. Betul tak? Macam saya punya masalah ialah ada ramai nak kerja tapi tak cukup tempat. Sebab ni lah juga saya dianugerahkan ikon Suruhanjaya Syarikat Malaysia tahun 2018. Bukan sebab saya lagi kaya daripada Khairul Asmadi maupun Elon Musk. Tetapi impak sosial tu. Waktu tu pengarah SSM, Datuk Zaharah seingat saya. Dia suka dengar cerita saya daripada miskin, lepas tu bawa orang miskin lain naik. Kau faham tak? Sebab kalau kita seorang berjaya, itu biasalah. Tapi kalau kita boleh bawa orang lain ramai-ramai berjaya juga, ini luar biasa. Jadi dia nampak ada impak sosial. Itulah cerita dia. Fahmi bukan nama sebenar tadi yang tanya. Okay, Mi? Itu kisah dia. Allahu Akbar. Okay, ada soalan lagi? Saya ni masalah tangan tak bedong lah kawan-kawan. Letak air tumpah, angkat, saya tak tahulah. Bini saya macam-macam suruh mandi air bunga lah, air garam lah, air kunyit mandi. Tak boleh, tak tahu mana silap lah. Ada penyakit ke apa? Sekejap saya tukar tempat sekejap. Saya tak tahu mana silap. Saya pegang-pegang perkara. Ni tumpah dah Neslo saya. Allahu Akbar. Nasib. Allah. Sadiq. Sorry saya sudah tumpah air you punya slipper. Saya tangan tak bedong dulu. Mak saya bedong, saya keluar ke tepi tu. Sorry Bang tak nak beli pangkat datuk. Buat apa pangkat datuk? Supaya boleh tulis kat TikTok dengan harapan orang akan hormat. Tak adalah, orang sekarang dah celik. Orang menilai seseorang tu bukan daripada gelaran, tetapi daripada apa nilai dia. Setuju? Sebab ada ramai tulis nama datuk depan tapi bodoh dia. Macam tak ada penyudah. Orang sekarang ni dia bukan macam zaman bapak-bapak kita, zaman orang usang dulu. Dengar datuk je terus hormat. Sekarang dah lain dah. Orang kadang-kadang ada nama datuk depan pun bodoh. So orang lebih pada tengok nilai dia, nilai. Dia sebagai individu, apa nilai dia boleh tawarkan kepada manusia. Bagaimana cara dia berfikir. Orang nak pergi minta kerja ada sifat gemuruh. Faham dia? Orang muda sekarang ni banyak dia angin kus-kus. So sebenarnya dia tak ada cara lain dia. Awak kena praktis banyak. Katakanlah awak bila pergi interview, masa interview tu awak rasa macam nak terkencing. Mula-mula. Apa awak kena buat? Awak kena pergi lagi banyak interview. Nanti lama-lama awak okey. Podcast malam tu baik, Alhamdulillah. Nanti tolonglah sebarkan. Banyak perkara boleh belajar dalam tu. Kuda sihat, Alhamdulillah sihat tuan. Baru lepas naik tadi. Title Datuk sesuai nak bina networking. Tak juga tuan. Ada orang nama Datuk depan, orang tak nak kawan dengan dia. Setuju semua? Tanya dia orang. Ada orang nama Datuk depan tapi dia datang je orang lagi. Dia belum tentu.
Dia bawaan diri tu. Pembawaan macam mana? Bila sampai terus kaku, faham dik? Tapi awak jangan give up dik. Awak teruskan lagi. Okey? Saya doakan awak. Awak kena atasi perkara tu. Kalau orang kata kita layak jadi pemimpin, tapi kita tak nak mohon sebab rasa tak layak. Kalau semua orang macam awak ni bagi berat lah. Dia macam ni tuan. Dia ada satu lagi falsafah ras tinggi. Saya dah banyak kali share dia pasal syukur. Kadang-kadang kita buat sesuatu tu atas dasar kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, atas segala kebolehan, atas segala kelebihan. So, bila kita mati nanti, Allah akan tanya, atas segala nikmat yang Allah bagi kita, kita guna dia macam mana? Cuba tuan fikir-fikir kan. Sebab kalau tuan tak nak jadi pemimpin sebab rasa tak layak, penyudahnya kita akan dapat pemimpin yang tak berguna. Lepas tu korang pula marah, pemimpin tak berguna, tapi yang korang anda tak nak pergi. Kalau kau rasa pemimpin tak berguna, kau dakilah tangga-tangga tu, kau tunjukkan contoh macam mana menjadi pemimpin berguna. Baru style. Atuk saya tak ada title, saya panggil Atuk Wan, kepala otak kau lah. Itu kelakar budak-budak kelas seni tu. Saya budak kelas Science to Lane 1, Science stream, do you understand? Kita tak gelak lawak macam tu. Okay, sama berbual rakan-rakan. Allah Akbar. Pengurusan kedai baru semula ada tip untuk stabilkan sale. Cik Kar. Cik Kar berniaga apa tu? Buat bisnes apa? Data-data ada? Belajar rampas kedudukan jadi pemimpin berguna. Betul? Komen isu page halal inquiry. Tak ada komen dik. Saya tak tahu apa isu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Manager company orang. Oh, awak tanyalah bos awak. Kalau awak tanya saya, lepas tu jualan bagus, bos awak yang makin tukar kereta. Saya 1 sen berdapat. Fuck you. Kebal lebanan yang budak-budak ni. Pergi tanya bos awak lah. Tanya saya buat apa. Saya nak berniaga depan sekolah, buka bonet kereta okey ke? Okey tuan, paling kuat pun tak ada orang beli. Tutup balik bonet tu, lepas tu sambung buat kerja lain. Sabar. Saya bukan marah, saya cakap benda betul. Dia orang ni semua, saya suka tips abang. Saya ni memang ramai orang suka, tapi suka kosong tak boleh. Awak suruh company awak bayar saya 150,000 untuk berucap. Suka kosong tak banyak boleh buat Macam dia orang ni pun ramai yang suka. Suka-suka kosong macam tu lah. Tapi dia orang okey. Nanti 13 bulan kau datang tolong saya kan? Siapa datang? Type saya. 13 hari bulan ni kerja-kerja amal. Siapa nak datang tolong-tolong, susun kursi, datanglah guys. Ada ke yang sudi? Sebab ni semua inisiatif saya sendiri. Semua saya bayar sendirilah. Dewan-dewan, kerusi. So kalau korang ada mungkin nak sedekah lauk-lauk ke apa, datang je. Bawa je. Dekat Dewan Kampung Lindungan, PJS 6. Cabaran terbesar dihadapi oleh perniagaan dan ekonomi Malaysia sekarang, Faizal. Cabaran yang pertama adalah kenaikan kos sara hidup tuan. Jadi bila pembeli ni dia punya gaji sama tapi nilai makin susut, perkara-perkara asas makin naik. So benda-benda kehendak ni ramai orang hold. Itu yang pertama. Kedua, bisnes zaman sekarang ni dia easy entry.
Semua orang disebabkan sumber pendapatan pertama dia tu tak boleh nak tampung hidup, semua orang ikhtiarkan macam-macam cara untuk berniaga. Jadi dia hyper kompetitif. Okay. Lepas tu cabaran dia adalah ada ramai usahawan-usahawan yang tidak mengikuti perkembangan zaman moden. Contoh, dia masih berniaga guna metod tradisional, dia tak ada melibatkan benda-benda digital, teknologi. Strategi dia adalah buka kedai, Nescafe tarik minum sikit-sikit, bakar Nusantara hijau, pakai seluar jeans Lee Cooper, baju putih ada zip, tunggu sampai malam depan kedai. So bila customer tak ramai, dia tuduh ada orang hantar perkara tak elok kat kedai dia. Padahal dia tunggu. Kenapa tunggu bukan strategi baik zaman moden? Okay, dengar ni, logik dia macam ni. Sebab sebelum orang jumpa kita punya bisnes, orang dah jumpa ramai lagi orang yang jual benda sama macam kita. Make sense apa saya cakap? Sebab tu kau tak boleh tunggu. Kau kena mengikhtiarkan 1001 cara macam mana supaya orang nampak kau dulu, orang nampak engkau selalu. Kau tu maksudnya bisnes lah. Okay, seterusnya. Sebenarnya, satu perkara yang ramai orang tak perasan, industri perniagaan di Malaysia ni banyak sebenarnya dipelopori, okay, makin lama makin ramai orang asing. Itu masalah dia. Siapa perasan? Semalam dekat Menesah tu saya jumpa satu orang, abang ni dia berniaga kat Plaza Loyat. Saya cakap kat dia, bang, Plaza Loyat tu bukan Cina ke? Abang tu cakap, itu yang ramai orang salah faham. Dia Melayu ada, Cina ada, tetapi sebenarnya yang banyak kuasai situ orang asing. Orang asing. So kenapa orang asing boleh datang daripada luar, boleh start berniaga kat sini? Sebab kebanyakan daripada kita tak nak explore. Jadi bila orang nak luar datang, dia tengok ada peluang, dia bedal lah. Faham? Sesuatu perlu dilakukan segera. Ya tuan. Sama je kalau bisnes online ni, korang perasan tak? Ramai orang muda jadi live host, perasan tak? Dan kebanyakan mereka ni kerja dengan syarikat daripada China. Diorang datang daripada sana, buat base kat sini, lepas tu dia jual-jual produk, dia post daripada sana. Ini antara salah satu dasar yang negara buat, buka pintu seluasnya untuk China. Banyak sebenarnya. So apa yang kita, inilah salah satu yang saya buat ni, saya tengah galakkan warga negara Malaysia untuk menceburi bidang perniagaan. Okey? Cubalah apa saja perkara, kalau ada idea nak buat bisnes, buat je. Okey? Siapa yang belum ada apa-apa bisnes lagi, dia bisnes ni tak payah minat pun. Waalaikumsalam. Abang share pasal kontrol kewangan dalam perniagaan. Boleh. Abang tak join politik ke, Fatah? Saya Halkom tu ada tuan, tapi jawatan tak ada. Saya telah berbincang dengan Azizah. Yang mana? Dia berbalik kepada pengurusan keuangan syarikat kan. Dia sebenarnya sama macam kita urus keuangan peribadi tuan. So bila apa-apa yang syarikat kita buat membuatkan duit masuk, maka dia adalah aset. Apa-apa yang syarikat buat membuatkan duit tu keluar, maka ia adalah liability. So dia sama je. Jadi kalau company kita lebih banyak duit keluar daripada duit masuk, jadi terus fokus macam mana nak tambah lagi pendapatan syarikat. Sebab tu, kalau tanya saya, perniagaan zaman moden ni, kita dah tak boleh dah depend kepada satu bisnes. Siapa setuju dengan saya? Ada orang dia tak setuju, dia suruh fokus.
Tapi bila mendepani ekonomi yang macam sekarang ni, kalau bisnes kita tu hanya ada satu revenue stream, so perniagaan kita tu dalam bahaya. Dengan ketidakpastian pasaran, so kena sentiasa mencipta aliran tunai baru. Saya jangan ada tak ilmu ketua kelas bisnes pakai handphone. Awak install app saya Walter University. Pergi kat profile tu ada button app warna merah. Lepas tu install. Terima kasih yang mana follow, salam pengenalan. Lepas tu saya ada tulis satu playbook bisnes. Supaya kawan-kawan yang baru nak start ni tak payahlah sampai keluar RM30,000, RM100,000. Boleh mula bisnes dengan apa yang ada. Bisnes offline boleh, bisnes online boleh. Saya buatkan formula dia. Kalau rasa berminat, boleh tekan link kat profile. RM119 tu boleh menjimatkan keputusan yang salah ataupun modal yang tidak sepatutnya. Waalaikumsalam. Saya akan join. Selamat maju jaya. Sebab ramai orang dia tambah pendapatan sampingan tu dia pakai masa dan tenaga. Jadi bila kita pendapatan hakiki pakai masa tenaga, pendapatan tambahan pun pakai masa tenaga, jadi kita sebenarnya tak ke mana-mana. Perasan tak? Siapa perasan? Perasan tak? Sebab masa ni dia bukan apa. Masa ni sifat dia memang dia ada limitation. Dia memang 24 jam je. Jadi itu yang saya cakap. Sambil-sambil kita ada kerjaya hakiki, bila side hustle tu kita kena bina sesuatu yang ada unsur-unsur leverage, ada unsur-unsur sistem. Tapi kena sabarlah. Benda-benda leverage ni, dia ambil masa. Memanglah benda linear tu, guna masa tenaga, boleh dapat cepat. Tapi dia tak boleh bawa kita keluar. Faham? Fokus kedai makan boleh. Sambil-sambil meniaga kedai makan, meniagalah perkara lain juga. Waalaikumsalam. Itulah antara yang saya buat program klinik belia ni kan. Saya sebenarnya, saya nak kongsi dengan ramai orang macam mana nak keluar daripada self-employed. Siapa self-employed sekarang? Siapa yang bekerja sendiri. Saya nak tunjukkan macam mana bina organisasi, macam mana nak urus, supaya kita boleh keluar daripada situ dan kita boleh bina banyak perkara lain. Ramai kan self-employed. Maksud korang rajin sebenarnya. Cuma next macam mana nak bina organisasi tu. Macam saya punya kelebihan situ. Saya punya kelebihan adalah human and organization. Saya cukup mahir membina organisasi. Sebab tu, saya jual direct selling ni sekejap je. Lepas tu saya terus bina team. Lepas tu saya terus bina satu kedai. Dan saya tambah kedai. Lepas tu saya bina perkara. Dan saya keluar daripada operation. Lepas tu saya develop perkara-perkara lain. Ni memerlukan skill human and organization. Ada siapa minat belajar? Tapi ni kena belajar lah. Saya ada guru saya. Saya belajar dulu, saya bayar dia. Kalau korang nak belajar, apa yang korang sanggup bagi? Terima kasih saya tak ambil tau. Sebab saya stok terima kasih dah banyak. Salam perkenalan siapa yang baru follow. Bukan. Guru saya tu dia tak main media sosial. Abang direct selling jual barang, orang buat muka, orang kata ke abang bagai macam mana abang handle. Saya handle dengan formula dia. Formulanya ialah each no will bring the fucking yes. Semua rejection buat muka berkepala banar ni dia hanyalah no. Faham? Kalau faham tak faham? Cara saya handle, saya guna formula. Each no will bring the fucking yes. Maksudnya orang tu dia apa sahaja negatif ke, dia hanyalah satu orang yang tak nak.
So saya tak boleh rosakkan saya punya mood hanya disebabkan satu orang customer. Sedangkan rakyat Malaysia ada 34 juta orang. Nampak tak? So itu cara dia. Standard, orang tu dia cakap macam-macam. Dia rejection ni dia ada dua jenis. Satu, rejection positif. Apa maksud rejection positif? Bila kau jual sesuatu kat orang, dia puji, ya Allah bagus awak buat perkara ni, saya masa tahun 70-an saya pernah buat macam ni, ini awak buat ni memang bagus lah, saya memang respect orang buat ni, produk awak pun memang bagus. Tapi saya rasa sekarang saya tak boleh lah. So bayangkan dia dah jack kau dah terapung, faham tak? Kau dah terapung, sikit lagi nak sampai langit. Lepas tu dia kata nanti. So sebenarnya dia tak nak beli, faham? Jadi cara dia reject adalah dia puji kau. Yang rejection kedua, dia terus cakap tak nak, ataupun dia bagi macam-macam kata-kata negatif. Produk ni lah bla bla, dia tak nak je. Faham? Jadi sebab tu kau kena kira masa kau tu. Contoh, kalau kau jual satu barang, untung dia RM3, berbaloi ke pitching orang sampai 45 minit? Yes or no? Tak berbaloi. Sebab untung kau kena kira masa. Kau jumpa orang tu, untung kau RM2, RM3 je. Takkan kau nak pitching dia 45 minit? Short and simple. Kecuali kalau kau close dia, kau punya commission adalah RM120,000. Ya ini logik lah, kau belai dia, belanja dia karaoke red box, suruh dia ambil nasi goreng unlimited, dia boleh tambah air Ribena unlimited, awak pilihkan lagu apa dia nak nyanyi. Ini belaboi lah. Tapi kalau kau jual yang untung pun RM6, yang sampai gaduh-gaduh dengan customer, tak belaboi. Dia, mana-mana orang meniaga untung RM6 bergaduh dengan customer, dia sama macam kerani kat pejabat, semua bergaduh antara satu sama lain, penyudahnya semua miskin bandar. Nampak tak? Make sense apa saya cakap? Macam kat pejabat, semua orang gaduh ni, tak suka ni, berebut-rebut. Rupanya semua tu gaji dia miskin bandar. Untuk apa? Kecuali kalau kau kat pejabat, kau sampai level baling kursi, supaya gaji kau orang semua RM150,000 sebulan. Jadi berlabui pergaduhan tu. Faham? So, macam tu cara kita menilai kita punya masa, tenaga yang kita nak hamburkan. Faham tak? Sebab tu kalau orang komen negatif kat media sosial saya tak layan. Sebab orang yang tengah marah-marah tu, tengah hari dia kena ambil anak sekolah, terkejar-kejar, terlari sini, lari sana, lari sini, lari sana, penyudahnya masih miskin bandar. Buat apa saya gaduh dengan dia? Bagi dia menang je. Sebab kita nak kaya je. Yang bab menang bagi orang lain. Buat apa menang tapi miskin? Cuba fikir. Ini cara macam mana menujahkan energi. Sebab tu hidup saya okey. Sebab saya betul-betul letakkan energi saya di tempat yang betul. You understand? Nanti cuba fikir-fikirkan. Waalaikumsalam. Puan Suzimah binti Abdul Rauf. Selamat pagi puan, apa khabar? Apa lauk sarapan pagi? Yang mana belum follow, ketik button follow dulu. Kata-kata untuk hari ni. Kata-kata apa lagi, dek? Kata-kata apa lagi? Sebenarnya korang bukan perlukan kata-kata. Kau perlu cari sesuatu yang bermakna dalam hidup. Ini saya nak ajak kawan-kawan untuk memikirkan sesuatu. Macam nak meletup dalam bisnes, maksudnya nak terus konsisten. Konsisten meniaga ke? Macam mana konsisten meniaga? Model ada ajar jadi hati kering tak? Tak ada, dek. Hati kering ni tak payah belajar. Kau miskin je dah cukup. Tak cukup lagi ke dengan miskin tu? Motherfucker. Kau tak cukup ke rasa aku dah tak ada pilihan lain sebab aku nak makan pun aku kena jatuh. Nak tidur pun kena pakai Toto Narita. Nak isap okok pun sampai kena pergi kedai Aceh beli yang selundup. Itu semua tak cukup membuatkan kau rasa kering ke dalam hidup ni? Kau faham tak?
Cuba kau ingat momen-momen yang nyilu dalam hidup tu. Itu je dah cukup sebenarnya. Selamat pagi. Bangun tidur fikir hutang. Tak patut tu. Bangun pagi ni, kau jangan, saya dah pernah ajar dah. Ada yang tak setuju. Bangun pagi, jangan fikir pasal hutang, jangan fikir pasal nak bayar, nak buat apa-apa payment ke hutang, semua lepas lunch. Kau kena start hari kau ni dengan benda-benda yang positif. Kau kena elakkan fikir pasal hutang-hutang tu semua. Hutang kena bayar lah. Tapi kalau bangun pagi kau tahu fikir hutang, tak okey tu. Kau nak buat apa bayaran, nak fikir pasal hutang, nak settle apa, nak fikir pasal hutang, lepas lunch. Pagi, buat benda-benda yang mendatangkan hasil. Buat benda-benda yang bermanfaat. Buat benda-benda yang positif. Benda-benda yang membina akal. Okey? Nanti cuba check balik. Kalau kau bangun tidur, kau start dengan benda negatif, iaitu aku ada banyak hutang, keseluruhan hari kau memang sugul. So, ini adalah pengurusan energi. Faham? Tuan rumah ketuk pintu pagi-pagi minta duit sewa. Kalau macam tu gerak ni. Kalau sebab tu tuan rumah ni kau kena cari. Dia macam ni, bukan tuan rumah je kena check siapa menyewa. Yang menyewa pun kena check siapa tuan rumah. Kau kena check, kau kena tengok sikit lebih kurang. Kalau tuan rumah tu, itu adalah satu property yang dia ada, itulah income, kau memang teruk. Setuju kawan-kawan semua? Kau memang teruk. Tapi kalau owner property tu ada banyak property lain, ada macam-macam bisnes, so kau akan duduk rumah tu dalam keadaan tenang, sebab setiap bulan kita pun tak tahu apa emergency. Setuju kawan-kawan? Terutamanya orang yang ada satu sumber income. Dia tak tahu tiba-tiba bulan tu anak dia sakit, bini dia sakit, dia sakit. So duit tu terpaksa menguruskan perkara-perkara lain. Jadi dia bayar lambat sikit. Sebab tak ada orang tahu. So kalau kau dapat tuan rumah yang jenis dalam hati, beratlah. Tak patut tu. Sampai tuan rumah kutuk pintu pagi-pagi, tak patut. Dia tak kaya lah. Tuan rumah tu tak kaya tu. Dia adalah orang miskin yang cuba nak dapat ekstra 100.5 daripada sebiji property. Pakiu jaga dia, motherfucker. Kau faham tak? Ini semua bullshit, tak mana grup dia join. Dia hanyalah orang miskin yang cuba-cuba nak dapat 250 positive cash flow daripada sebiji property. Kau memang semak kepala otak kau nanti. Gak. Pindah tempat lain. Sorry bang, baru bangun. Pukul 9 baru bangun dek. Baik awak mampus itu kau dek. Awak dalam miskin. Pencapaian dalam hidup tak ada. Wakil sekolah simpanan. SPM 2 kredit. Kerja pun biasa-biasa. Dan kalau pukul 9 baru awak bangun, awak tak payah terus dah. Sepatutnya lagilah hidup awak tak ada achievement, lagi awal awak mulakan hidup. Sebab lepas subuh sampai pukul 8 ada banyak jam. Okey? Kepala otak korang. Cara hidup tu macam orang senang. Itu yang saya heran. Cara hidup tu. Kalau kau memang hidup dah okey, ada 16 orang mate daripada Filipin, rumah pun besar padang bola, ada macam-macam pencapaian, mungkinlah okeylah kot kalau macam malas-malas tidak. Ini kau miskin. Daripada salah silah 7 keturunan kau memang miskin. Dan kau nampak gaya macam akan sambung tu. Tapi tak apa dek. Kebetulan awak pun baru lepas bangun, tidur balik. Kita pun perlukan juga orang yang tidur-tidur ni. Kalau tak, orang yang tak tidur macam kita ni, yang kurang tidur macam kita ni, susah sikit kita nak top. Kita memang nak kurangkan persaingan tu. Sebab bila ramai manusia tak berguna, orang berguna macam kita ni, senang kita nak mendahului mereka. Dia panggil kurang persaingan. Saya sebenarnya ucap terima kasih kat awak dek. Awak sambung balik tidur, masukkan tangan dalam seluar, uli-uli kepala takut sampai biru, lepas tu makan, bangun makan, lepas tu tidur balik. Okey. Biar dia tidur.
Yang mana berjaga sama perempuan. Bare minimum untuk seorang lelaki sedia untuk berkahwin, bang. Pertama, tidak mengalami masalah ejakulasi pramatang. Yang tu awak sendiri tahulah macam cara nak check. Kedua, sekurang-kurang, dia subjektif lah. Kau tengok, bakal isteri kau tu kalau dia kerja, jadi minimum pendapatan tu mungkin lain. Sebab dia combine pendapatan isi rumah. Tapi kalau bini kau tak kerja, kau kalau gaji dalam 1,000 lebih tu berat sikit lah. Kecuali kau kahwin dengan anak Datuk Melaun. Tapi kita di antara persimpangan dia. Dalam masa yang sama, kita nak galakkan orang muda kahwin. Masalah kedua ialah gaji permulaan pun 1,700. Jangankan bini, kalau orang tu seorang pun tak lepas. Betul tak? Jangankan bini, nak menyara dia seorang pun tak apa lepas. Okey, jadi tapi inilah yang saya cuba ikhtiarkan, dik. Saya ada buat program, nanti korang nampak program-program belia tu, korang datanglah. InsyaAllah saya tunjukkan jalan. Sebenarnya banyak cara high income skill zaman moden ni yang mungkin orang tak perasan. Jadi kalau datang tu mungkin dapat perkara-perkara baru, perspektif baru. Okey, kawan-kawan? Siapa yang tak tahu cerita, tolong isi borang warna biru saya letak ni supaya tak terlepas. Boleh ke kahwin perempuan Rusia? Takut dia susah nak masuk Islam ke? Macam-macam lah korang ni. Dik, awak berat kepada kepala takut lah, dik. Ekonomi awak dah okey dah. Ekonomi dah okey. Kalau tak ada laptop, still boleh buat duit ke? Boleh, tuan. Tak pakai handphone pun boleh. Pakai handphone pun boleh. Lepas tu, siapa geng-geng usahawan, hari Sabtu ni saya buat sesi breakfast. Sebab ada yang beberapa orang mesej saya tak sempat datang itu hari, date itu hari. Kita lepak sarapan dalam 2 jam macam tu lah. 8 start sampai ke 10. Kita berbual pasal bisnes. Mungkin peluang-peluang baru. Waalaikumsalam. Wan, kau soalan banyak, Wan. Kepala otak kau datang sarapan. Kadang-kadang saya okey, ni link dia, daftar, datang minum-minum sarapan 150 ringgit. Allahu Akbar. Macam mana boleh jadi macam tu? Tengok soalan banyak. Datanglah. Bawa kawan. Saya boleh datang ke, Bun? Bun, kau tak payahlah, Bun. Kau dah banyak kali kencing. Bini kau kerja nurse, Bun. Malam kerja, siang dah penat, letih. Ujung minggu mestilah masa bersama keluarga. You, takkanlah hari Sabtu punya nak pergi berjumpa. You kan kerja TNB. Tak payahlah jadi usahawan. Kita ni dah elok, dah hidup. Awak kerja GLC, saya kerja kerajaan. Kita ni pasangan impian di Malaysia. Itu untuk siapa yang ada bisnes. Ya, keutamaan. Tapi ada je yang datang yang degil, tak ada bisnes pun ada je. 2-3 orang. Takkan saya nak halang dia. Dia yang penting bayar je, Bun. Bayar, takkan saya nak halang. Faham? Okey. Bayar, belum on the way kepala otak ke, Bun? Belum lagi. Belum ada pautan apa, belum ada lagi. Nanti saya bagi.
Sekejap, date. 1 berapa bulan? Ah, 15 bulan. Orang nak buka cawangan business education. Business education? Education apa tu contoh? Macam nak buat duit lebih kalau duduk luar bandar, Afiq? Awak pergi munda-mandi kawasan kampung tu, tengok apa masalah orang-orang usang yang awak boleh tolong selesaikan. Cuma ini realiti dia lah. Bila awak duduk luar bandar, purchasing power orang tu dia kurang. So awak tak banyak benda yang awak boleh solve. Faham tak? So itu realiti dia. Sebab itu saya memang galak orang muda memang mastautin di bandar. Sebab bandar banyak peluang, banyak masalah berbanding dengan kawasan luar bandar. Contoh, masa saya sesi kopi tu, ada seorang ustaz ni tahu. Ustaz ni dia mengajar sekolah. Tapi guru dia pesan, "Entah hendaklah tidak mengambil upah dalam mengajar ilmu kepada manusia. Kebarakatan ilmu perlu dicas 100 maksimum." Okay? Dia cakap kat saya. Dia ni taat pada guru. Jadi dia pun adalah bini, anak-anak, hidup makin lama makin keras. Ya, sekali ceramah 100 kawan-kawan. Sebulan adalah 3 masjid masuk panggil dia 300. Macam mana nak sara bini pakai burdah? Jadi ustaz ni pun, dia duduk belah-belah luar bandar. Dia pun buat satu servis, pergi rumah orang kampung, dia tolong uruskan sampah. Sebab kawasan kampung tu dia tak boleh masuk lori. Jadi dia buat motor yang ada perkara kat belakang tu, dia pitching orang-orang kampung. Okay, masalah dia, mula-mula ustaz ni cas 80. Sebulan. 80 sebulan satu rumah. Seminggu 3 kali dia ambil sampah bawa keluar. Nak tahu apa jadi? Orang kampung cakap apa? "Hai ustaz! Takkan RM80 ustaz." Allahu Akbar. Ini kan kerja jariah, kerja-kerja bermanfaat. Ustaz ni membawa nama agama. 80 mahal ustaz. Ustaz tu cakap kat saya. Lepas tu saya tanya, "Habis penyudahnya apa ustaz?" "Turun 50. Lepas tu cakap dia, "Berapa rumah dapat?" "Baru 3 rumah tuan. 150 campur ceramah 300, baru 600 setengah." Macam mana nak sara bini pakai burdah? Mau pakai? Okay. Faham? Itu berat dia kalau luar bandar. Memang macam tu. Luar bandar. Faham kawan-kawan? Sian ustaz tu guys, saya tengok. Dia datang saya punya perkara tu RM199. Tinggallah baki dalam 70-80. Tapi saya respect dia lah. Saya dah bagi dia idea dah. Apa dia nak kena buat. Banyak idea baru dia dapat semalam. Macam mana nak nyak duit orang kampung. Nak tahu pertama saya bagi dia tips apa? Nak tahu tak? Pertama saya cakap dia, "Ustaz, kepala otak ustaz. Takkanlah ceramah 100 je ustaz. Cuba ustaz fikir. Masa, tenaga, ilmu ustaz. Lepas tu yang AJK surau ni bodoh masing-masing. Dia ingat duit bapak dia ke apa? Bayarlah 500. Sebab semain Jumaat orang bagi lagi. Betul tak? Bodoh dia orang ni. Yang ustaz pergi sampai 100 buat apa? Habis duit-duit yang jemaah orang bagi tu semua sedekah tu buat apa? Bayar 500 lah 1 jam. Kalau ustaz tak sampai hati mahal, 500 1 jam. Nah, dia belajar, dia ajar orang kitab. Kau tahu kitab lama. Kitab kuning ke apa nama? Yang jenis ayat dia telah tersebut di antara satu perkara oleh Syekh Qadir Al-Jalani mengatakan tentang hal ehwal fiqh. Satu-satu sebut. 100 tak patutlah. Saya kata dia, "So, Ustaz naikkan harga tu." Lepas tu dia start gaul, dia start usap dia punya janggut. Dia dah start usap janggut dia. Saya ambilkan air guava tu, start minum air guava. Air orang berjaya. Dia minum, baru dia lawas sikit. Kesian guys.
Harap-harap dia ikut lah apa saya cakap tu. Duit derma banyak buat apa? Itu penyakit orang JK segelintir JK masjid ni. Dia ni miskin. Bila dia tengok duit masjid 3 juta, dia ingat tu duit bapak dia. Kau faham? Itu penyakit. Itu kan duit masjid. Duit masjid ni, tahu tak untuk apa? Untuk dihabiskan. Itu tujuan dia. Habiskan, buat program, panggil ustaz-ustaz ceramah. Ustaz pun berseronok ceramah. Sampai tekan halkum. Kalau bayar 800,000, tuan-tuan, saya hari ini akan mengajarkan tuan-tuan satu kitab lama. Kitab Kunin. Baru tekan halkum. Ini kalau 100, apa nama? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita masuk bab seterusnya. 100 kawan-kawan. Memang itu nahu dia. Kau tak boleh komplain, ustaz tak perlu dengar. Kalau nak kuat naik kan 500. 100 slow le volume. Jadi kepala otak korang kepada AJK Masjid, cuba kau kecil hati ke pergi mampu sama korang lah. Tapi cuba kau fikir. Cuba kau fikir. Duit tu adalah untuk kau belanja. Belanja. Buat macam-macam supaya lauk-lauk pun buat supaya orang seronok datang. Faham? Ini jangan ditegah. Hey, ayam satu-satu Orang jemaah ni nak makan tu. Tak boleh bungkus-bungkus. Astaghfirullahalazim. Apa ni? Penyakit betul. Mampuslah dia nak ambil 2 ke 3, 4. Dia ambil seekor pun tak apa. Itu tujuan bagi makan ni supaya orang makan. Faham? Saya gym sambil tengok. Bagus Syaf. Awak jangan kuat sangat volume. Takut siulin terdengar perkara-perkara macam ni. Pening ni ayah. Wah cing cao se. Lepas tu ingat tundukkan pandangan. Kalau tak sia-sia amalan awak, hafalan awak. Tapi gym ni awak tahulah. Kadang-kadang awak tak nak tengok wanita, awak tundukkan pandangan ke bawah. Tunduk ke bawah, ada seorang tengah buat sit up. Ayah. Abi nak tengok mana? Tak tahu nak pejam mata angkat dumbbell. Betul? Sebab tu, cari gym anjuran rakan muda. Yang mana dalam tu semua Rosli rambut black top. Yang jenis dia pakai belt tu tahun 1930-an punya model. Lepas tu dia punya weight dia guna tin Milo yang masukkan simen dalam tu. Yang itu insyaAllah selamat. Semua orang usang je. Rambut benda start putih. Jadi awak punya pandangan lebih terjaga. Okey? Waalaikumsalam. Betul. Realiti pergi gym hari ni, kawan-kawan. Betul tak? Siapa setuju dengan saya? Realiti. Tapi takkan kita nak kekang pula. Dia orang wanita pergi gym, dia ada 2 tujuan. Pertama, untuk sihat. Kedua, untuk cari tempat-tempat untuk berpaut. Tapi wanita yang jenis macam ni, dia tak pergilah gym yang sebulan 80. Allahu Akbar. Tak ada situ. Yang bayar 80. Gaji bersih tolak-tolak 2,000 lebih macam mana? Dia mesti mau cari gym yang membership dia sebulan 1,200. Baru kena target market. Okay? Korang jangan risau. Tempat korang tak ada. Jangan risau. Teruskan gym tu. Situ boleh. Situ tak ada wanita yang tak elok, tak ada. Okay, sama berbual. Saya tengok macam pre-workout. Bagus. Muay Thai. Muay Thai ni Syafi'i Muay Thai. Nanti tunjuk kat saya tuan jurus. Tapi muka wajah tuan berat kepada taekwondo sendiri.
Tuan Syafi'i ni dia seorang yang jinak wajah dia. Wajah perpustakawan. Tuan tak sesuai tuan Muay Thai. Serius saya cakap tuan. Tuan taekwondo ke? Ada baju-baju putih, tali pinggang. Awak tali pinggang apa? Saya baru nak masuk hijau. Hah? Saya dah hitam. Okay tuan, kita buat video sikit tuan. Background macam sikit lagi nak senja. Lepas tu tuan macam shadow lah. Lepas tu tuan cakap, tulis sikit. Kehidupan adalah satu perjalanan yang panjang. Melawanlah dalam hidup ini. Syafi'i. Full. Tuan, mesti top ni tuan. Satu Malaysia. Orang share buat-buat. Sorry you. Mungkin ada kata. Okey tuan Nanti tuan tag saya. Tuan Syafi'i dia banyak pergi senyap-senyap. Dia banyak gerakan senyap. Tak tahu dia dah ada tali pinggang hitam. Dia dah siap tu dia baru dia bagi tahu. Itu strategi dia. Okay, yang mana belum follow, salam perkenalan semua. Ketik button follow dulu. Hari Sabtu nanti kita ada lepak-lepak minum lagi siapa yang nak datang nanti PM saya tepi, mesej saya kat TikTok cakap saya nak hadir. Nanti saya bagi detail dia. Salam perkenalan. Ramai bawa follow rupanya. Nice nak join Sabtu. Okay tuan, insyaAllah. Dan kita buat kat ni tuan, kat Bangsa. Bangsa. Dekat Bangsa, dekat Mid Valley. Ada je orang daripada Johor datang elok je. Dia datang lah awal, tidur satu malam, sambil-sambil bawa bini mandi kolam. Ada apa? Ada sarapan orang berjaya tuan. Sarapan berbual. Sambil-sambil sarapan kat hotel. Hotel tahu? Kat Ganu buat tak? Ganu berat nanang bang. Dok gigi kita. Dok gigi. Tahu lah nanti ada kita ke bawah. Mu mari sini KL. Ganu ni orang gi RZ. Saya dah lama nak jumpa hari Sabtu ni. Tuan Hafiz macam itu datang. Sampai terlelap kat sofa. Kelantan ada ko. Kelantan tak ada. Nak jumpa isi kat mana? Mesej saya tuan. Mesej dulu kat TikTok, nanti saya bagi tahu detail. Nak daftar macam mana. Okay. Tengok live tengah tunggu order Grab. Semoga murah rezeki dik. Pakai kasut tak? Semalam saya dah cakap pakai kasut. Bawa Grab. Jangan pakai stokin dengan slipper Croc. Itu tak tahu bawaan mana tu. Tak ada safety. Pakai kasut yang dia safety. Keselamatan. Pinjam kuda. Nak pergi mana tu? SMC masuk tak? Saipul. Tak masuk lah Pul. Tak pandai sangat main endurance ni Saipul. Maklumlah baru belajar. Dulu saya ada selalu ajar saya nama dia Saipul. Lepas tu dia datang nak kawan. Tak tahulah nanti mungkin dia sudi. Tengah tunggu Bangla renew password sambil tengok live. Oh, tuan ejen warga asing ke? Yang usang boleh hadir ke? Hadir mana tu, puan? Ni yang mana satu ni? Yang belia tu ke? Yang program belia tu? Korang tanya boleh hadir. Penyudah ni tak hadir.
Tapi rugilah kalau tak ada. Saya ada tiga orang yang akan berkongsi.